Bagaimana menguruskan risiko kerugian dalam peternakan lembu daging? Apakah strategi yang boleh membantu penternak meningkatkan keuntungan? Itulah antara topik utama yang dikongsikan dalam kursus penternakan lembu pedaging siri Jun 2026 anjuran Chem Creative Solution Sdn Bhd di Kajang. Selepas mengikuti sesi perkongsian ini, apakah pandangan para peserta? Saksikan ulasan mereka seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Daniel. So hari ini pada kursus penternakan lembu ni, terima kasih kepada Tuan Bujang dengan Tuan Baharim. Pada hari ini saya dapat pendedahan dan exposure sebelum berkecimpung ke arah penternakan lembu. So saya dapat sedikit input berkaitan pathway bisnes yang kita boleh pergi, macam sama ada kita nak jual lembu hidup ataupun carcass ataupun retail. Dan saya juga dapat satu input penting daripada Tuan Bujang berkaitan nak berkecimpung dalam bisnes peladangan ni, yang paling penting kena jaga adalah risk management. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Saya Amir Arif. Alhamdulillah hari ini komplit satu hari daripada pagi sampai petang. Kita berjaya belajar menyeluruh mengenai peternakan lembu. Alhamdulillah daripada Encik Bujang dan juga Cik banyak tolong kita hari ini, dapat knowledge daripada kosong sampai saya rasa insya-Allah kita cuba menternak dan juga menjaga lembu, mungkin juga boleh menjual dan buat keuntungan lah kepada kita dan juga syarikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baharoni. Alhamdulillah daripada pagi tadi sampai hampir petang ini kami sudah dapat ilmu yang telah dibagikan dari Cikgu Bujang. Alhamdulillah bisa mendapat, semoga apa yang telah disampaikan kepada kami mudah-mudahan bisa kami buat dengan sebaik-baiknya. Jadi ilmu-ilmu yang telah dibagikan kita dapat dengan berkah. Dan apa yang saya dapat itu seperti bagaimana cara pengolahan daging lembu, pengolahan untuk penjualan, dan bagaimana manajemen sebuah perusahaan itu.